Aduh, panas betul lah. Memang teruk. Lepas tu, bos suruh saya sapu semua kat sini. Saya pun tak tahu kenapa saya kena sapu dengan penyapu ni. Sepatutnya guna penyodok untuk buang semua timbunan ni. Tapi dia bagi saya satu penyapu je. Baiklah, kena cepat. Kena selamatkan McQueen. Saya dah berpeluh-peluh sapu semua ni. Dah berdiri kat sini 1 hari penuh. Aduh. Cepatlah. Saya tak nampak apa-apa. Langsung tak nampak. Kemana saya pergi? Apa tu? Itulah dia. Dah sampai dah. Apa ni pencuci pengantar tu? Tengok. Aduh bos, Fia, kau buat apa ni? Kau hampir langgar aku. Aku tengah menyapu dengan penyapu. Kau ni, kau tak nampak ke jalan ke atau apa? Ya. Mata-mata tu betul-betul depan mata aku. Apa hal dengan mata pelik kau dalam kereta tu? Kau ni dah melampau ke? Mata pelik apa? Ini mata. Mata dari kas. Kau tak tahu ke? Tengok ni, aku buat sendiri. Kau tak tengok berita ke bodoh? Berita apa? Kau sendiri pun tak nampak ke mana kau pergi. Berita apa? Ya, tengok ke negara kita, mereka bawa betul-betul Lightning McQueen. Tengok tu, TikTok pun keluar video. Lightning McQueen, yang mana satu? Tengok, nampak tak? Dia tengah dimuatkan. Tu, dia dibawa dengan kapal terbang. Faham kan? Tapi khas Lightning McQueen dalam kapal terbang. Dia betul-betul datang dari Amerika ke sini. Betul-betul Lightning McQueen ya. Dan tengok, faham? Ini video palsu. Di sini kapal terbang terhempas. Budak-budak yang buat video ni. Dan kau percaya benda ni? Kau faham tak? Kau tak faham. Sekarang ni semua berita cakap Lightning McQueen datang ke negara kita dan kapal terbang dia meletup, lepas tu dia hilang. Berita mana? Dekat TikTok ke kan? Ya. Berita TikTok ke? Jadi, kau maksud aku kau tak percaya? Tengok sini. Aku nak pergi ke acara tu. Nak tunjukkan Lightning McQueen kawan dia, Meta. Tapi Lightning McQueen yang sebenar. Via, kau faham tak yang kasut lama berkarat kau tu langsung bukan mata sebenar. Dia pun tak serupa dengan dia. Macam mana tak serupa? Aku dah cuba sedaya upaya, kau faham tak? Aku buat ni supaya aku boleh tunjukkan kepada Lightning McQueen sebenar yang akan datang ke sini. Maksud kau Lightning McQueen sebenar? Matik kau tu pun bukan yang sebenar. Dan Lightning McQueen kat sana pun bukan yang sebenar juga. Tak, semua orang cakap dia yang sebenar. Dan sekarang, dia dalam bahaya. Aku boleh buktikan pada kau. Bahaya apa? Dia jatuh dari kapal terbang. Jatuh dari kapal terbang? Ya. Lightning McQueen? Ya. Yang sebenar? Ya. Tak mungkin. Aku akan buktikan pada kau. Jom. Kawan-kawan, jom kita pergi. Hari ini, kita akan cuba cari Lightning McQueen sebenar dan aku akan buktikan pada Mota yang ini memang betul. Apa kau fikir? Aku memang suka kereta. Sebenarnya, kalau korang belum subscribe atas apa-apa sebab, subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa, like, komen kalau korang pun suka kartun Cars. Dan semua ni mungkin betul-betul berlaku. Serius, jom kita pergi. Apa yang betul-betul? Jelas sangat ni, semua lakonan je. Hati-hati, sebab semak ni memang keras. Mutia, cepat. Aku rasa kat situ. Kalau ikut video tu, mungkin kapal terbang dengan McQueen tu jatuh kat sini. Kat sana cuma ada hutan je. Macam mana kau boleh fikir memang kat sini? Aku dah penat berjalan, Slava. Seriuslah. Petir McQueen memang sepatutnya datang ke negara kita. Macam mana lagi nak bawa dia kalau bukan dengan kapal terbang kan? Kau dengar tak? Apa tu? Apa tu? Ada sesuatu yang merah. Itu McQueen ke? Tak, tunggu jap. Itu turbin dari kapal terbang merah. Kapal terbang merah tu yang bawa petir McQueen. Dalam video tu ada macam tu kan? Ya, tapi tak sama betul. Ini sisa-sisa dari dia. Sisa-sisa. Tapi ini memang turbin sebenar. Tengok ni kawan-kawan. Turbin sebenar. Maksud kau fikir turbin pada kapal terbang dibuat dari cardboard atau apa? Kenapa pula? Cuba tengok betul-betul. Kenapa benda ni ringan sangat? Ada wire-wire di sini. Apa semua ni? Mungkin ia dah terbakar. Ia terbakar pada suhu yang sangat tinggi. Ini bermakna petir McQueen dalam bahaya. Kita kena tolong dia. Bahaya apa Slava? Tengok berapa berat dia. Petir McQueen apa pula? Dia cuma seberat 1 kilogram. Nah, tengok sini. Dekat saja. Ini betul-betul di sini. Dekat. Sayap. Ini kan sayap kapal terbang, betul? Merah. Betul, sama. Maksudnya, semua ini benar, Mutia. Semua ini benar. Percayalah pada aku. McQueen perlukan bantuan kita. Itu sayap dari kapal terbang kecil je. Dan ini pula turbin dari jet pejuang. Macam mana semua ni boleh berkaitan antara satu sama lain? Tengok ni. Tapi ini hujung sayap. Kau percaya aku kan? Maksudnya, semua ni memang ada kaitan. Aku jumpa tempat ni dan aku pernah nampak dalam video-video kilat McQueen. Ya, macam mana mak kau? Kilat McQueen yang kau nampak dalam video dalam TikTok. Ya. Slava, aku cakap dengan kau, semua ni lakonan je. Kita memang tak patut datang sini. Panas, aku dah haus. Jom kita pergi. Jom keluar dari sini sekarang. Tapi, macam mana kalau benda ni betul-betul? Kau ingat apa? Hanya budak-budak je ke yang percaya pada petir McQueen? Ya, nampaknya kau pun sama. Tak. Cuba fikir sendiri ya. Rusia tu besar sangat. Ya. Dan bayangkan, kapal terbang tu terbang dengan Lightning McQueen dan ia terhempas tepat di sini. Hanya 20 km dari pangkalan kita kan?
Ya, itu memang satu kebetulan. Memang satu kebetulan. Memang kita sangat bertuah kan sebab kita akan jumpa Lightning McQueen sekarang. Apapun, kita jumpa beberapa serpihan kapal terbang di sini, jadi kita kena teruskan pencarian. Mari kita teruskan. Saya rasa kapal terbang itu terbang ke arah sana, jadi mungkin ada lagi bahagian lain di sekitar sini. Mungkin juga ada orang lain yang pergi membantu McQueen selain kita. Dia buang satu demi satu alat ganti kan. Apa itu? Hebatnya. Ini Bonnet. Nampak tak? Habis tu? 86 dan berwarna hijau. Itu Chico. Sudah tiba masanya untuk Chico. Chick Hicks dari kartun Cars. Chico Hicks ya? Lekat apa ni? Itu kertas apa? Itu penaja. Chico Hicks. Dia memang orang yang sangat pelik. Dia sentiasa fikir pasal duit dulu. Dia memang seorang yang sangat menyusahkan. Dan dia ada misai macam ni. Ini betul-betul nampaknya semua watak dari Cars dalam kehidupan sebenar. Mereka betul-betul dibawa dari Amerika ke negara kita. Kau fikir watak sebenar dari kas tu lekan mereka dibuat daripada kertas koyak ke? Dengar tak? Tulisan tu dibuat dengan pen penanda. Dan misai tu, apa benda misai tu? Itu cuma grill biasa. Mana ada misai? Grill radiator sebab ini kereta. Sebenarnya, saya memang suka kereta sebab saya suka kereta sport. Dan ini pula bonnet dari Chico Hicks. Walaupun dia ni jahat, saya tetap suka dia sebab dia warna hijau. Sebenarnya, saya pun ada kereta sport BMW M3 Competition dan kereta saya pun warna hijau juga. Saya memang suka sangat kereta tu. Inilah dia, si cantik saya. BMW M3, saya ada warna yang unik. Pakir karbon yang unik. Saya ada 2 spoiler karbon sekaligus. Ini juga unik. Tapi rim saya masih stok. Cuma rim BMW biasa saja. Dah sampai masa untuk ubahnya. Dan hari ini, rim yang saya idamkan sejak lama akhirnya sampai. Detik penentuan. Wow. Ia juga ada penutup tengah yang boleh diputar. Hebat betul. Memang tak ada siapa-siapa lagi yang pakai macam ni dekat MK. Macam mana agaknya rupa dia bila dipasang dekat kereta aku? Aduh, tak sabar nak tengok. Sebenarnya, aku pun rasa agak risau sikit. Baiklah, mari kita kembali kepada siasatan kita. Kereta dalam kehidupan sebenar. Aku dah ada 2 bukti tentang perkara ni. Kapal terbang, aku dah nampak. Ya, memang pelik. Tapi kapal terbang tu warna merah. Sama macam Lightning McQueen. Dan bonnet hijau milik Chico Hicks. Kau rasa itu memang bonnet dia kan? Kemungkinan besar. Mungkin dia pergi membantu Lightning McQueen untuk selamatkan dia. Macam kita juga. Kau langsung tak rasa pelik kan? Macam mana rupa bonnet ini contohnya? Dengar sini. Mari kita jujur. Kau faham kan yang bintang sebenar dan bintang dalam filem nampak berbeza? Tengok saja Leonardo DiCaprio dalam filem Titanic. Dia nampak hebat, kacak, menarik. Tapi ini dia dalam kehidupan sebenar. Gemuk, berbau dan begitulah. Itu magic film. Dan dengan kereta pun mungkin sama juga. Sudah tentu. Kita kena cepat dan cari Lightning McQueen. Dia mesti ada berdekatan. Tengok ni Mutia, aku betul. Ini kesan nahas kapal terbang. Betul-betul di sini, di tengah-tengah padang. Dia terhempas di sekitar sini. Kapal terbang apa Slava? Cuba tengok, ini tempat buang sampah je. Dahan pokok, 3 televisyen, sofa. Kau tak faham ke? Kat sini ada rumah, pondok ke apa. Dan kapal terbang tu yang langgar. Betul ke? Macam tu ke jadinya? Ya. Sudah tentu. Memang jelas di sini. Memang ada pondok buruk berdiri dengan tayar di dalam dan ranting-ranting. Tunggu. Kisahnya ada sesuatu berwarna biru muda lagi dalam timbunan lain. Apa yang berwarna biru muda? Ya, itu dia. Mari kawan-kawan, cepat. Apa? Aku dah penat Slava. Kejar kau. Tengok, di sini dulu ada satu lagi rumah. Ia dah runtuh sebab kapal terbang. Atau lebih tepat, helikopter. Keluarkan. Nampak tak Dinoko? Saya tahu apa ini. Ini bahagian dari helikopter. Ini bilah rotor. Bahagian dari helikopter. Bilah rotor yang mana satu? Kenapa awak terbalikkan macam tu? Ini dia. Sepatutnya begini. Macam mana boleh jadi macam tu? Cuba tengok belakang. Apa tu? Itu pengukur. Ia cuma berkarat. Nah, tengok sini. Ini bilah helikopter. Korang, dalam kartun kereta tu, ada satu syarikat perlumbaan Dinoko. Mereka bukan saja berlumba di track, tapi juga terbang. Mereka ada helikopter berita sendiri. Macam inilah rupa helikopter Dinoko. Boleh bayangkan tak? Maksudnya dia pun pernah ada kat sini? Kemungkinan besar, dia pergi untuk bantu McQueen. Dia faham yang McQueen perlukan bantuan. Ada nahas kapal terbang dan helikopter lebih laju daripada kereta, jadi dia pergi untuk bantu. Maksudnya seluruh Radiator Springs datang ke sini. Kau faham ke? Dan semua kawan-kawannya pun berkumpul di sini. Kau tahu pasal Radiator Springs? Serius? Maksud kau percaya aku? Tak, aku tak percaya kau. Kau tengoklah bilah kipas helikopter tu Slava. Abang, Dari sebelah sini, kau fikir bila kipas helikopter bunyi macam tu dan ia patut jadi repot macam tu ke? kau pernah buka banyak helikopter dalam hidup kau ke atau macam mana? Aku tak faham. Tak. Kalau kau tak percaya aku dan semua ni cuma dongeng, macam mana kau nak jelaskan benda ni yang terletak betul-betul depan kita? Itu bendera penamat. Kemungkinan besar, di negara kita sepatutnya ada perlumbaan. McQueen
Shika, Dinoko, mereka semua sepatutnya bertanding. Mungkin di tempat ini, mungkin pondok-pondok ini dirobohkan supaya litar perlumbaan boleh dibina di sini. Dan di sini, budak-budak lelaki 2 minggu lepas berlumba basikal, mereka sendiri buat bendera. Tengoklah bendera tu, kain bubuk je, dicat celup. Tengok tu, semua dipasang dengan skru penoreh sendiri. Budak-budak lelaki berlumba basikal di sini, siapa menang, dia dapat dibelanja minuman. Jadi macam mana kau nak jelaskan semua yang berlaku sebelum ni? Tak. Aku rasa kau betul cakap. Yang semua dari Radiator Springs datang ke sini, terbang ke sini untuk sertai peringkat baru Piala Piston. Piala Piston. Semuanya ada di sini, betul-betul dekat dengan kita, dekat dengan markas kan, betul? Tak. Ada sesuatu yang tak kena dengan rancangan. McQueen terjatuh dari kapal terbang. Dan tunggu, kejap. Apa tu? Kat sana ada sesuatu terletak. Kau pun nampak ke? Aku tak nampak apa-apa, Safa. Aku tak nampak apa-apa. Piala yang tertulis Piston Cup. Ini ia agak memalukan sikit, tapi tak apa. Piala-piala juara, kejohanan Piston. Kau pernah tengok dalam kartun saiz piala tu macam mana? Aku rasa mungkin sebesar aku. Dan kau fikir itu piala sebenar? Mungkin kecil saja. Ia diperbuat daripada kayu atau plastik. Kalau kau tak faham, kalau semua ini benar, semua andaian aku benar, maka McQueen perlukan bantuan kita. Dengar tak? Dan di sana, di kejauhan, ada sesuatu yang berwarna merah. Itu Lightning. Lightning McQueen. Slava, aku masih tak nampak. Di mana? Nah, tengok tu. Aku memang tak nampak. Tengoklah. Itu dia. Apa yang kau nampak? Semua betul. Dan itu, dia masih elok. Macam mana dia boleh jatuh dari kapal terbang? Macam mana semuanya boleh elok? Ya, tengok tu. Muka dia sengit semacam. Memang tak ada apa yang normal. Itu memang betul-betul Lightning McQueen. Tapi kau tak percaya aku. Aku rasa itu macam lada model 10 je. Lada. Apa? Lada model 10. Memang nampak pun. Mana ada Lightning model 10? Ini Lightning. Lightning McQueen. Ya, ada orang yang cat semula saja. Itu saja. Tengok. Aduh, makin dekat kita pergi, makin pelik jadinya. Tapi, ini memang Lightning McQueen sebenar. Itu penutup roda saja. Itu tiruan. Tengoklah. Taklah, kat situ tertulis Lightyear. Kau nak cakap, ini betul-betul tayar Lightning McQueen? Dengar sini. Kau cuba tipu aku ke? Nah, ada kilat kat tepi tu. Nah, Kau buat apa tu? ini memang tayar Lightning McQueen kan? Jangan sentuh. Yang ini. Jangan sentuh. Kenapa kamu rosakkan? Ia memang dah jatuh. Nampaknya ada yang retak. Nampak tak? Di sini tertulis 925 Lightning. Dan ini spoiler. Tengok betapa lebarnya spoiler ni. Saya memang sangat suka spoiler. Semua pengikut saya tahu, spoiler adalah bahagian kegemaran saya dalam kereta. Dan Lightning McQueen punya belakang memang lebar kan? Ini memang betul-betul lada model 10. Tengok bahagian belakang. Tak mungkin ini Lightning McQueen. Ya. Kenapa pula kau kata lada 10? Kau pernah nampak ke lada 10 ada sayap macam ni? Tengok pada skru tu. Ada orang sendiri yang pasang. Itu skru khas untuk perlumbaan. Ini mulut dia. Mulut dia nampak sengit sikit. Dan nombor 95, betul-betul macam dalam kartun, bonnet. Mata dia ada kat cermin depan. Nombor tu pun cuma dilekatkan dengan pita pelekat, Slava. Kau sendiri tak nampak ke? Macam ni, dengar sini. Jom kita buat macam ni. Kau tunggu sini, tunggu aku. Aku pergi sekejap dan bawa balik mata yang aku betul-betul buat pada awal video tadi. Dan kita akan bandingkan meter buatan sendiri dengan Lightning McQueen yang sebenar. Dia tadi dah langgar sekali. Hari ni, hati-hati. Opa. Jadi, saya pun dah sampai. Kita akan bandingkan mata buatan sendiri saya dengan Lightning McQueen yang sebenar. Dan saya jumpa sesuatu yang penting. Saya pun jumpa juga. Saya dulu. Kawan-kawan, tengok ni. Dalam perjalanan tadi, saya ikut jalan pintasan. Saya jumpa. Tengok, merah. Ya. Payung terjun. Ini adalah peranti khas yang dipasang pada kereta dengan cara begini. Dan sekiranya berlaku kejatuhan atau kabin hilang tekanan, ia akan dikeluarkan seperti ini. Payung terjun. Macam itu. Payung terjun. Untuk kereta kan? Ya, ini adalah payung terjun khas untuk kereta. Dan dengan payung inilah Lightning McQueen turun. Kenapa saya pasti ini betul? Sebab warnanya juga merah. Dan nampaknya dia buang payung terjun itu di tengah jalan. Apa lagi penjelasan yang kau ada? Bau payah, Slava. Ya. Ia memang terbaring dalam lupa. Saya dan juru kamera jumpa satu perkara di sini. Ada tulisan dalam bahasa Rusia pada tangki minyak di sini. Malah pelutut pun tiada. Itu adalah peraturan kastam baru di tempat kami. Dan ia sudah dilepaskan dari kastam kan? Sudah tentu. Untuk dibawa masuk ke sini. Bayaran kita semula untuk Lightning McQueen sudah dibayar. Semua urusan selesai. Mari kita bandingkan mereka dan lihat mana satu yang asli dan mana satu yang tiruan buatan sendiri. Nak saya tolong awak? Sekejap. Apa yang awak nak buat sebenarnya? Sedikit ke belakang supaya mereka sejajar. Semua? Ya. Sangat cantik. Baiklah, mari kita selesaikan. Kita bandingkan McQueen dulu, kemudian Meta, kemudian campur-campur. Kita mulakan dengan mulut. Tengok sini. Ini saya buat sendiri. Nampak tak? Gigi dia reput dan bengkok. Dan tak ada mulut. Kalau McQueen pula, apa pendapat kau?
Dia ada mulut yang sengit, gigi yang sengit dan muka yang sengit. Tapi semuanya lengkap. Mulut pun lengkap. Tapi yang ini tak ada mulut. Sebab dia buatan sendiri, betul tak? Tapi yang ini pun buatan sendiri juga. Tak, yang ini nampak macam betul-betul. Saya memang nampak dan teruja. Sebab ini nampak asli. Semua sangat terperinci, semuanya sangat menarik. Dan saya rasa dia mungkin boleh bergerak. Kita boleh buat perlumbaan. Mari kita bandingkan Matter dan Lightning McQueen. Tapi nanti, sekejap lagi. Yang penting, jangan ke mana-mana. Sekarang anda boleh tekan suka untuk Lightning McQueen macam ni yang kami jumpa dalam hutan. Dan jangan lupa untuk langgan. Bonnet. Tengok, bonnet memang langsung tak ada di sini. Tapi kat situ, ada yang dilukis, memang menarik, gempak dan ada body kit sporty di tepi kan? Mata memang tak ada bonet pun. Kau sengaja buka bonet tu supaya dia nampak macam mata kan? Ya, betul. Tapi yang ini kau nak cakap apa? Memang betul-betul macam tu. Ini memang kereta sampah. Ini memang kereta sampah, Slava. Dua-dua ni buatan sendiri. Tengoklah. Kenapa yang ini warna biru pula? Maksud kau dia buka bonet Dima dan cat semula macam tu? Itu aku tak tahu. Tapi macam mana dengan mata? Tengok, mata aku ni cuma cardboard je. Aku letak kat sini dan ada dua mata macam ni dan ia kat dalam. Tapi kat sini, aku nampak jelas. Mata dia kat luar dan itu bukan cardboard. Hey, kau buat apa itu? Ini macam besi-besi je. Cuba tengok. Apa? Serius? Wah, sini memang menarik. Macam itu. Kenapa? Ada sesuatu yang jadi ke? Dia nampak macam Untika. Kenapa mata dia berpusing pelik sangat tu? Macam tu lah mata dia berpusing dan macam ni juga. Jangan rosakkan Lightning McQueen. Ya, awak yang gerakkan mereka kan? Tak. Itu Monia sendiri. Nampak tak tu lurus tu? Saya nampak yang lurus. Ini adalah Lumberjack. Aku cabar kau untuk bertanding. Aku akan memandu Lightning McQueen dan kau akan memandu Mater. Dan kalau ini kereta sampah, mereka akan bergerak lebih kurang sama laju. Dan kalau ini kereta lumba sebenar, kereta kilat akan kalahkan Mater dengan mudah. Kenapa aku kena naik mata yang teruk ni? Jadi, kau nak tukar tempat ke? Baiklah, aku nak naik yang ni. Kereta buruk ni langsung tak bergerak untuk aku. 8 jam kemudian. Apa yang berlaku? Saya tak faham. Apa tu? Apa? Tak sangka. Tak. Apa benda? Apa yang berlaku? Hah? Aku menang. Kau tak sampai ke garisan penamai? Tunggu. Lampu cek enjin aku menyala. Lampu cek enjin yang mana satu menyala? Pada McQueen yang mana? Apa yang kau cakap? Tunggu sekejap. Saya tak sempat sampai dengan Lightning McQueen. Lightning McQueen ya? Itu yang tertulis di sini. Aduh, apa benda ni? Macam lada kan? Dengar sini. Betul. Ini memang Lightning McQueen sebenar, kan? Mungkin? Alcantara di atas sini kan? Alcantara. Dengar sini. Ada sesuatu macam benda-benda kecil melekat di sini. Mod, pergi mampus lah. Kenapa ia tak nak hidup? Tolong aku, tolonglah. Macam mana aku nak tolong kau? Dengar sini. Aku tak faham pasal Lightning McQueen. Tunggu, biar aku. Jom tengok apa ada bawah bonet Lightning McQueen. Mungkin ada twin turbo ke, macam AMG kan? Twin turbo? Sambil tu, kereta apa sebenarnya? Siapa Lightning McQueen? Kereta apa dalam kartun tu berdasarkan model apa? Tulis di komen kalau korang tahu. Sebab mungkin juga dia boleh jadi berdasarkan model Lada 10. Berdasarkan model 10. Oh, dan juga enjin 16 injap kan? Atas apa? Kau bau tak bau tu? Ish, mau kelas. Kau ni kenapa? Itulah aku cakap. Aku tak dapat sampai. Klet aku dah rosak. Nampaknya kau dah bakar clutch tu, Bloomer. Jadi, macam mana kalau kita ada drag race? Ini sarang apa ni? Apa sarang buat kat sini? Baiklah, tak apa. Mungkin ada sesuatu yang tak kena. Aku betul-betul boleh bau clutch yang aku kenal. Aku tahu, enjin 16 injap ni. Memang betul, ini enjin 16 injap. Jadi, macam mana kau nak jelaskan benda ni kat aku? Macam mana kau nak jelaskan yang apa yang kita tengok kat TikTok, acara yang sepatutnya berlangsung tu, dan kita jumpa kereta model 10 ala Lightning McQueen? Dengar sini. Kereta ni nampak macam dah lama sangat dibuat. Aku ingat dekat Abkhazia dalam 10 tahun lepas ada pameran kereta buatan sendiri yang pelik-pelik macam ni. Dan orang bawa kereta 10 macam tu ke sana, kemungkinan besar ada orang beli kereta tu dari Abkhazia dan bawa ke sini, ke Perm. Habis tu, video-video dengan kapal terbang dan bahagiannya yang kita tengok tu macam mana? Saya dah cakap dari awal pasal video-video tu. Slava, benda tu budak-budak buat, itu semua palsu. Saya tak tahu, korang tulis dekat komen. Memang nampak sangat macam Lightning McQueen yang realistik.
Ya, mata dia memang nampak sengit sikit dan secara keseluruhan, dia lebih mirip dengan kereta 10, bukan Lightning McQueen. Tapi, walau macam mana pun, ini memang luar biasa. Dan Mod, tolong bantu hidupkan dia boleh tak? Tulis di ruangan komen. Siapa yang betul, siapa yang tidak. Cita tetap takkan pergi ke mana-mana kau dah bakar clutch tu. Cubalah, tolong. Sambungkan pada mata. Untuk memenang. Aduh, baiklah. Pendek cerita, beginilah kisahnya. Kami terpaksa memanggil truk tunda kami, Pathfinder. Jadi, kawan-kawan pun sampai. Kami pun angkat Lightning McQueen ke atas trek sebab saya tak dapat hidupkan dia. Tapi, kawan-kawan, korang boleh baiki dia kan? Korang pandai baiki Lightning McQueen? Ya, sudah tentu. Ini kan dia tu. Siapa? Dahsyat ke? Maksud kau di? Ya. Saya cakap benda yang sama kat dia. Itu lada dahsyat kah? Pendek kata, semua tu tak penting. Sekarang, dalam koleksi kita, ada lagi satu mata dari Cars dan juga Lightning McQueen sendiri. Itu yang paling penting. Dan saya rasa lepas dibaiki nanti, kita akan buat tuning kat dia. Kita akan buat beberapa kerja supaya tak jadi macam tadi. Dan saya akan tuntut perlawanan semula dari Moti. Dah tak boleh dah. Kita tengok dah nanti, kita tengok. Kawan-kawan, semuanya bergantung pada anda, pada keaktifan anda. Kalau anda beri banyak tanda suka pada video ini dan tulis banyak komen dan sudah tentu, jangan lupa untuk langgan. Kalau begitu, akan ada lebih banyak video dengan Lightning McQueen dan watak-watak lain daripada Cars. Dan juga dengan pasukan saya, sudah tentu, pasukan kehidupan Via. Bersama anda tadi ialah saya, Via Czeslaw Ismailov atau Via. Kita akan jumpa lagi tidak lama lagi. Terima kasih kerana menonton dan selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal.